Masih ramai lagi kan yang keliru tentang perlindungan takaful, sebab dekat luar sana memang ada banyak jenis takaful. Ada takaful untuk nyawa, ada takaful untuk rumah, ada takaful untuk bencana, kebakaran, banjir, kilat dan sebagainya kan. Ada takaful untuk kereta. Apa bentuk jenis perlindungan yang kita kena ambil untuk diri sendiri? Okey, kalau kita nak lindung diri kita supaya bila berlaku kematian, waris kita tak terbeban nak settlekan hutang kita, segala harta-harta kita mudah nak diuruskan, anak-anak pasangan yang ditinggalkan tidak dalam keadaan meminta-minta, kenalah ambil satu perlindungan takaful, nama dia life takaful ataupun dalam bahasa Melayu dia takaful nyawa. So takaful nyawa ni dia ada 3 perlindungan utama, iaitu yang pertama tadi of course lah kematian, itu perlindungan utama. Dan perlindungan kematian tu dia datang sekali dengan perlindungan kecacatan kekal. Kalau meninggal, waris dapat. Tapi kalau berlaku kecacatan kekal, duit tu kita lah yang akan dapat. So nak buat apa duit tu? Of course lah nak guna untuk ganti gaji kita yang hilang dah tak boleh bekerja. Bila doktor rasahkan kecacatan kekal tu, kita boleh claim lah pampasan daripada takaful nyawa yang kita ambil tadi. Bila berlaku kematian akan datang, tak adalah pampasan sebab kita dah dapat pampasan awal ketika berlakunya kecacatan kekal. Namun kalau berlaku kematian, so siapa penama yang kita dah rancang, itu diorang lah yang akan menerima jumlah pampasan mengikut agihan-agihan yang kita sendiri yang dah tetapkan ketika hidup. Dalam bahasa mudahnya, selalu ejen takaful akan cakap hibah takaful, hibah takaful. Hibah takaful tu adalah takaful nyawa lah. Takaful adalah satu bentuk manfaat pampasan. Hibah adalah salah satu agihan dalam Islam. Hibah maksudnya hadiah. So ambil takaful dan kita hibahkan, kita hadiahkan pampasan tersebut kepada orang yang kita sayang, orang yang kita nak, orang yang kita nak pastikan dia boleh teruskan kelangsungan hidup dengan baik walaupun dah tak ada pendapatan daripada kita. Dan satu lagi manfaat yang kita boleh tambah dalam takaful nyawa iaitu penyakit kritikal. Sekarang ni ramai kan, muda-muda pun ramai dah yang didiagnose terkena penyakit kritikal. Ada 50 jenis penyakit kritikal yang dilindungi dalam takaful nyawa di Great Eastern Takaful lah. So Aida di bawah provider Great Eastern Takaful. So kita ada 50 jenis penyakit kritikal yang dilindungi, tambahan 11 penyakit untuk kanak-kanak. So kalau kanak-kanak ada 61 lah jenis penyakit kritikal yang dilindungi. Jadi kalau terkena salah satu antara penyakit kritikal yang dilindungi, kita dapat duit pampasan secara tunai. So benda ni sangat penting sebab kalau kita banyak hutang, kita ada banyak tanggungan, rumah, kereta, anak-anak nak sekolah, makan minum lagi, macam-macam lah perbelanjaan bulanan yang kita duk tanggung sekarang ni. Bayangkan kalau tiba-tiba kita kena diagnose kanser contohnya. So kita nak kena cari alternatif perubatan sendiri, nak kena cari duit simpanan sendiri. Kos untuk rawatan kanser bukannya murah, bukannya sekali dua kali sahaja, berulang-ulang kali rawatan yang kita kena buat. Ini pengalaman daripada arwah kakak Wahidah sendiri yang Wahidah tengok dia punya perjalanan 2 tahun berperanglah dengan kanser sebelum berlakunya kematian. Jadi 2 tahun tu memang sentiasa ulang alik ke hospital untuk dapatkan rawatan. Bila dah kemo, dah buat pembedahan, tumbuh lagi sel kanser baru, pergi lagi buat pembedahan lagi. Jadi bayangkan berapa kos tu yang kita nak kena tanggung. Beban emosi macam mana. Terutamanya orang yang ada rumah. Kalau orang yang dah beli rumah, tak ambil perlindungan penyakit kritikal, sayangnya kalau rumah kita tak mampu nak bayar, rumah kena lelong, sakit sangat kan.
dahlah kita dalam keadaan sakit. Bank ataupun LPPSA dia tak akan auto tak perlu bayar kalau kita tak boleh bekerja, kalau kita tak cukup duit sakit disebabkan sakit, dia tak auto tak perlu bayar. Bank tetap nak balik duit dia. Jadi 3 bulan keluar notis, 6 bulan dah kena lelong. Jadi hati-hati sebab MRTT langsung tak cover sakit kritikal. Jadi pastikan anda ada perlindungan sakit kritikal yang cukup supaya bila sakit kritikal anda ada duit untuk bayar balik bulanan rumah dalam keadaan lebih tenang. Takaful tu dia berkonsepkan tolong menolong, ta'awun, saling bersedekah. Setiap orang yang mencarum tu adalah dia sedekah, duit dia masuk dalam satu tabung, iaitu tabung sedekah lah kita panggil, ataupun dalam bahasa takafulnya kita panggil tabung tabaruk. Jadi bila duit tu terkumpul dalam satu tabung hasil sumbangan ahli tadi, sebab itulah kenapa orang yang ada takaful ni dia baru mencarum sebulan, 2 bulan, baru mencarum setahun, tak sampai pun 3,000, 4,000 lagi tiba-tiba meninggal kemalangan, terus pampasan yang dia ambil 500,000, pampasan 1 juta yang dia ambil waris dapat. Hasilnya daripada sumbangan ahli tadi, sumbangan bersama. Tapi kalau kita yang berlaku risiko, orang lain pula bantu kita. Kalau kita dikurniakan kesihatan yang baik, umur panjang, kita bantu orang lain. Sama ada kita dapat manfaatnya di dunia ataupun di akhirat. Sebab Allah dah janji 3 amalan sahaja yang akan kita bawa balik selepas kematian. Yang pertama sekali adalah sedekah jariah. Yang kedua adalah doa anak yang soleh, dan yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ada kisah yang orang yang meninggal minta nak dihidupkan semula semata-mata nak bersedekah. Bagi orang yang beli rumah, dia ada takaful MRTT yang cover hutang rumah. Dia tak cover individu ataupun keluarga individu tersebut kan. Dia hanya lindungi hutang rumah itu sahaja. So kalau peminjam itu meninggal ataupun kecacatan kekal, berapa pampasan yang ada akan cover baki hutang rumah tersebut. Kalau tak cukup, waris kena selesaikan. Utamanya kepada anda yang dah beli rumah, saya harap sangat anda ada perlindungan tambahan untuk kematian dan cacat kekal, sebab MRTT selalunya tak cover penuh, terutamanya untuk pembiayaan bank. Dan wajib ada perlindungan sakit kritikal, kena tambah. Ramai yang tak ambil, tapi sepatutnya kena ada supaya bila anda diuji sakit kritikal, hutang rumah anda boleh selesai, ataupun sekurang-kurangnya anda ada duit untuk teruskan bayar balik rumah, agar rumah yang anda dah penat-penat kan hias, duduk banyak dah kenangan dekat rumah tu, tak tergadai begitu sahaja. So kalau anda nak tengok caruman berapa bulanan, boleh je WhatsApp Wahida, boleh je kalau ada link dekat bawah tu boleh tekan.